Okey, Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Azhar 4224 dan kita sudah pun ini part 3 kan. Ya, part 3 ni aku buka suara sebab boleh. Ha. Hahaha. Okey, kita skip sampai ke survive. Boom. Hai. Download. Dah masuk kereta ke ni? Aisyah dah masukkan mod kereta kot. Dah dia suruh download. Oh, okay, faham. Tak apa, lantak. Lagipun, untuk kali ni kita akan cuba untuk dapat seberapa banyak iron yang boleh dan cuba untuk dapat diamond kalau ada, insyaAllah. Kalau tak ada, astaghfirullah. Okay, skip. Apa ke benda lah ni? Kite. Oh. Benda ni. Okay, by the way, kita masuk. Ish. Tidur lah. Okay, dah cukup. Kita buat kita first iron pickaxe. Tapi sebelum tu, aku dalam cave. Aku tahu sebab aku duduk. Sebab dia kau buat apa macam ni? Light. Cukup terang, guys. Dah cukup terang kot. Banyak atas ni perlukan juga. Okay. Aduh. Tidur dulu. Dia bukan aku tak nak buang copper pickaxe tu, tapi rasa membazir lah. Ibu kan. Kita buat torch. Kita kena start explore bawah lah. Asyad dah on keep inventory. Jadinya kalau apa terjadi, barang kita tidak akan hilang. Apa tanya aku craft paket dah. Mana aku nak pergi tu? Nak makan air lah. Dia dah pakai mod tu. Wah. Ya, aku select tu lah, mod yang main sekali banyak tu kan. Ya. Kau. Dia buat dia mati. Benda ni. Satu je. Apa ya? Kena letak supaya mob tidak spawn. Okay. Tak agak muat ni. Koin aku perlukan koin. Ini cantik siap.
Tak ada drop ni cantik tu. Yang sedap ni. Tak ada. Apa ambil lah. Baby Zengi. Ni setting kan. Wah. Kau aku benci betul dengan Mina. Bagi tahu okey. Semua tak payah semua sikit je tu. Dia biasanya bakar ni. Bakar. Tempat lain. Redstone. Betul itu. Gosh, Allah. Diamond. Aku peluk tu. Bro. Lebih pro ni. Rasa aku tu lebih pro. Masa cakap kita perlukan redstone, jadi aku terpaksa ambil redstone. Kumpul redstone. Mana lapis tadi? Hai Kit. Ya Kit. Come here. Sikit lagi. Ish. Main. Redstone bukan ini ke? Tak. Sorry tu. Aku dah jarang main redstone. Siut lah. Banyaknya iron. Buat. Tadi aku tak bawa satu kan. Wah, sedap lah bunyi. Manakah dia ni akan bawa aku sampai atas? Jadi keinginan untuk ke atas. Aduh. Tak apa. Kita untuk demi masa depan yang cerah. Kita kena buat jalan yang safe lah tu. Turunan kan. Macam
sebagai pro player. Nampak tu? Jap. Ni duduk sini. Okay, aku ni. Tahu lah buat tu. Kita kena simpan barang. Berat. Okay. Tak perlukan bulu ayam. Bulu ayam ni enggak mau lah. Oper banyak-banyak kena kat situ. Cuma sorry tak semak, tapi menyemak Okay. Kepala aku kenapa gitu? Biarlah. Dan nanti kalau ada item situ, tak sini dulu. Aku tahu. Ni benda ni. Ni kita gantikan dengan aku nak gold ni buat apa? Sementara. Okay, sebab kakek dah join. Lapis. Oh, tu lapis. Okay, lapis. Tu yang aku nak nampak sebelum ni tu. Okay, bismillah. Boom. Oh, padunya aku. Tiba. And boom. Oh. Tak tahu aku suka. Cerahkan di atas ni. Bahaya. Betul tak? Kita kalau nak tinggal walaupun sementara ganggu. Tak tahu ada apa ganggu. Ni aku sedang ni. Dah gelap ni. By the way. Oh, sedap banyaknya. Lagi mana tadi? Atas. Shoot. Sorry. Ingat kelawar tu. Aku tak boleh buat aku. Ingat kelawar tu benda. Tu lah muak lah. Dah nak malam lah. Kit, on the way datang Kit. Saya sibuk dahulu. People sekali tu. Weh, item. Weh, dia bakarnya item aku dasar gitu. Weh, aku tak tahu lah. Sekejap Kit, sabar. I'm in the middle of something. Sabar Kit. Siut lah, patut lah orang. Macam Cepet. Sabar Kit. Okay. Akid tidur Akid. Mantap. Akid tidurlah Akid. Tidurlah Natya. Natya tidur dia. Mantap. Okay, mantap Kit.
kena snap lagi tu. Yup. Ui. Macam tu je dah kena. Cantik. Relax je. Weh. Oh, dah start balik weh. Gemarnya aku. Weh, dia akan... tak sihat. Disconnected from the server. Internet aku ni dia tiba-tiba buat hal. Aku dah lama nak masuk worldnya. Cepat. Baik, cepat. Generating world. Bendanya generating world. Alah, generating worldnya pun. Cepat. Aku tak sempat ambil. Aku sempat. Nasib tu. Tapi barang-barang, aduh, barangnya hancur semuanya weh, terbakar. Dasar creeper. Gua lupa tu creeper boleh. Sorry. Creeper boleh meletup jauh-jauh. Aku ingat dah 3 blok. Mungkin macam selamat lah kan. Ni dot. Dia letup sekali dengan chest. Aku tak rasa letup chest. Lava pula masuk. Lava masuk. Lava keluar. Cepatlah wal. 1, 2, 3. Okay dah. Okay, I'm back. Aku tak masukkan. Ni apa? Aku tak perlukan ini. Aku tak perlukan ini. Dan aku tidak perlukan ini dan ini dan. Tak apa. I have more than enough. Tukar semua kayu. Cool. Ya, boleh aku main buku-buku ni. Ya. Ini tak payah pisah lah. Okay, jom. Banyak copper je. Iron. Aku kena stop dulu asyik iron je. Kita kena cari diamond. Betul kan? Diamond nak kena di bawah. Malasnya. Makanan. Padu gila aku water bucket clash. Shoot. Jap, aku nak naik jap. Jauh lah kini. Nampaknya daripada sana tu. Situ. Tak akan tak masukkan. Okay. Terus turun sini. Dan here. Sini ya. Sini. Wish. Jaga ini. Yeay, tangga dah siap. Bahaya. Kita kekurangan kayu. Jadi sebabkan kita kekurangan kayu, buat pintu. Nampak kat pun.
Faham. So, kan dekat je. Ikut aku sampai atas. Aha. Kena ada pintu. Ya, kita ubah fikiran, kita belakang pintu. Yedoh, kenapa aku tak bawa sapling? Senang sikit apa jadi kan? Yang duduk dalam. Aku nak blok bawah aja. Dah habis ke? Alamak. Nampaknya siri kita kali ni pendek. Ya.